Baik, ini adalah tutorial cara menggunakan trade affiliate. Kita dapatkan info produk kita. Contohnya, ini produk Shopee, keripik ubi basah. Masukkan info produk, um, tajuk produk. Mungkin kat bawah ni ada info produk. Copy je semua ni. Sampai ke sini. Okay. Lepas tu masuk dekat sini. Okay, nanti buat generate trade. Okay, so dia akan hasilkan trade dalam 3 ke 4 post. Jadi tidak terlalu panjang sangat, jadi tak adalah orang terlalu bosan. Okay. Ambil masa sikit . So ini dah dihasilkan. Contoh, baru seminggu kerja dapat nak masuk extra seminggu pertama rasa lemah dia lain macam mata dan mulut tuyul mendapat letak pagi tadi. Rasa macam perlukan sesuatu yang boleh buat mata terbeliak balik untuk teruskan tugasan. Tengah syok melayan bla bla bla, paling best keripik ni jenis premium dan baru goreng, tak ada buah hapak langsung. Korang yang tengah struggle nak habiskan waktu kerja tu yang kena simpan stok ni kat meja, tak ada minimal order pun kalau nak beli. Beli terus yang 1 kilo sebab garanti akan repeat punya. Klik link di bawah ni sekarang untuk order. Lepas tu letak link. Ni link, letak link affiliate. Okay, kalau nak just style lain, versi lain, klik lagi sekali, generate versi lain. Nanti dia akan generate yang baru. Dan yang lama kita boleh cari dekat history sebelah ni. So history ni dia akan simpan sehingga 100 history yang kita dah buat sebelum ni. So senanglah kita nak access sebelum ni punya produk ke, post sebelum ni ke. Okay, kita tunggu yang baru, kita tengok versi yang baru macam mana dia buat. Okay, ni buat style lain. Okay, so ni yang tadi, ni yang baru. Lepas tu info ni kalau kita ubah yang lain, kita generate, dia pun akan jadi yang lain. Okay, kat atas ni kita bagi tahulah, highlightkan apa sekian-sekian, contoh macam tu, klik generate trade. Okay, so itulah cara guna trade affiliate, sangat mudah. Lepas tu kita copy lah, copy pergi kat trade, copy, paste. Copy, paste, copy, paste. Simple kan? Okay, baik, itulah tutorial cara menggunakan trade affiliate. Semoga bermanfaat buat anda. Selamat maju dan jaya.